harta benda yang atas dunia ni kalau banyak jutawan usahakan sekali bisnes untung dia juta-juta, orang tengok melopong dan hebat ni kan. Besok satu hari benda tu siapa tak guna kan. Yang ada macam sampah dia orang tak pandang gitu. Akan berlaku tu Quran sebut. Pada hari la yanfa'u mal, harta benda tak ada nilai langsung. Banun, anak penak yang dulu pangkat tinggi-tinggi, pangkat anak ni tinggi sampai pokok kelapa, yang seorang tu tinggi sampai pokok dian kan. Tinggi tu sana tak ada orang tu, melainkan orang yang datang dengan qalbin salim, hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera? Ditafsirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, qalbi yang tidak diikat dunia oleh nafsu dia. Mana qalbi yang tidak terpenjara, qalbi yang duduk dalam keadaan merdeka. Hurriyah dipanggil makam ubudah, iaitu mereka yang telah Allah Ta'ala angkat muta'allaq qalbi dia terus ke alam min atas, bukan alam bawah. Pemikiran dia, minda dia fokus, kehidupan dia mencari apa? Makrifat betul dengan Tuhannya. Dia tak macam orang yang buta itu, dia kejar benda bawaan dan dia kejar benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Mata hati yang sejahtera, hati yang telah merdeka daripada diperhambakan oleh makhluk, itu hati kata qalbin salim, yang tu selamat. Sebab bila hati atas dunia dia tidak berlaku sedemikian, dengan bahawa dia dihambakan oleh wang ringgit, dihambakan oleh pangkat jawatan, bergebut sana bergebut sini kan, sampai habis orang suruh turun, tak nak turun-turun balik macam berlaku kan. Kelakar kena tengok dia orang kerja, benda yang nak ditinggal semua, bergaduh benda-benda yang tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala.